even get to cross. Alhamdulillah, selama 3 hari kami berkampung di Lila Resort Janda Baik bersama dengan Alawin Bina Sendirian Berhad. Pada hari pertama kami mulakan sesi dengan aktiviti ATV di mana peserta dibawa menelusuri trek yang sangat awesome, adventure, dapat tengok ladang rusa di samping menikmati orang kata bentuk muka bumi tanah tinggi di Janda Baik ni sendiri. Mereka dapat explore kawasan ni pada hari pertama dan dah dapat rasa dia punya vibes team building tu teramah daripada trainer kami, iaitu saudara Firdaus atau lebih dikenali sebagai Abot. Peserta diberikan bimbingan tentang teknik-teknik komunikasi yang berkesan. Pada hari kedua, kami mengadakan aktiviti di Explorers di perkarangan Lila Resort Janda Baik, dan tiap halangan yang kita sediakan tu mempunyai justifikasi tersendiri. Pada sebelah petang hari kedua, kami mendaki air terjun Tampik. Pada malam kedua kami mengadakan aktiviti penutup, segala rangkuman tentang keseluruhan 3 hari kita berkampung di Janda Baik ini kita laksanakan pada malam kedua, daripada rangkuman, cabutan bertuah dan juga penyampaian sijil. Dan yang paling awesome sekali, trainers kita turut memberikan hadiah individu secara spontan je, asal daripada pemerhatian kami terhadap karakter individu itu sendiri yang kami rasa layak untuk dihargai. Terima kasih Alawin Bina kerana memilih Alawin. Sini tandas ada turun di bawah. Kita rasa rapat tak ramai senang.
Kali kita masukkan normal. Orang malam kelima kan? Kita buat ini, mana masuk tu. Nak ini sikit kan? Lepas tu seorang petuk dulu. Pak. Dah satu bedak lah. Okey, boleh. Jauh sikit. Yang pertama, ingat orang bawah tepi atas tepi atas tu. Di saat finish itu kita dah start tamak dan saya sedar keadaan seekor peacock dalam Stop. Rainbow Hunter! Stop. Saya bertugas sebagai marshal untuk game Cross the Mountain. Klasifikasi permainan ni adalah untuk kita membentuk pribadi untuk seseorang dalam syarikat tu, yang mana bentuk paling penting adalah komunikasi. Kanan. Penting sangat untuk kita memaklumkan atau bersuara dengan rakan-rakan tugas kita betapa keadaan kita tu, apa yang perlu orang faham dan apa yang perlu kita buat. Sebab kalau kita tak berkomunikasi, kita akan ketinggalan di belakang. Kalau kita tak pertahankan kedudukan kita atau situasi kesulitan kita waktu tu, kita akan menyebabkan masalah pada pasukan. Okey, Spiderweb yang diadakan adalah untuk membentuk disiplin pada peserta. Ikut arahan dan tidak boleh melanggar peraturan. Dan diorang kena fikir secara kreatif dan kritis, dan juga critical thinking. Itu yang kita terapkan di dalam kumpulan. Ini bangga ni tak apa. Itu dia punya main core dia untuk menyelesaikan tugasan Spiderweb tu. Dalam kita stres, tak tahu nak buat apa dah, akan timbul sendiri ketua. Bila stres dan stres lah. Okey, function permainan Get the Pearl tadi, partisipan akan ambil tanggungjawab masing-masing untuk menjaga lubang. Supaya
berhasil mengeluarkan pearl daripada blok berkenaan. Kita pasal tak apa. Let's get ni. Biar pasal tak apa. Challenge ni juga menunjukkan betapa pentingnya peranan orang bawah dalam organisasi. Poin utama dia mematuhi peraturan. Lepas tu yang kedua, dia punya jalan. Kita rasa dalam hidup kita sebenarnya terlalu banyak sangat langkah nak ambil. Sebenarnya langkah tu ada di hadapan sahaja. Stop. Aktiviti dia bagus lah, dia sangat menguji mental dan fizikal lah. Dan ini adalah main event main event in the evening untuk kita panjat Bukit Tampik. Ya. Bukit Tampik Bukit Tampik. Air terjun Tampik rasa. So destinasi kita lepas ni air terjun Air terjun. Luncur, lawan tetap lawan. Ya. Macam mana perasaan bila dah sampai tujuan ni? Sangat sejuk Ya, sangat sejuk. Tapi best lah, berbaloi lah datang. So recommend lah? Satu kawasan pun. Betul. Untuk beginner. Betul. Dah sampai air terjun Tampik. Masya Allah. Masya Allah. Segar. Kita telah pun sampai di Air Terjun Tampik. Objektif saya itu tercapai lah. Terima kasih kepada Al-Yahna Consultant. Overall 3 hari ni saya berpuas hati lah dengan semua supporting. Ucapkan terima kasih saya kepada tim Al-Yahna Consultant ni. Semoga pertemuan kita ni berpanjangan. InsyaAllah kita dah duduk hari ni 3 hari bermusafir bersama-sama. Tak lagi kan, tapi maknanya kita mungkin kasih sayang tu seumpama connector insyaAllah. Dan awak semua sangat awesome. Good job guys. The best of the best pada kali ini adalah Rainbow Hunter. Rainbow fighting! Come on.